histeria, gangguan histeria yang ada berlaku sekarang. Buat sekarang jadi. Sekarang buat jadi. Try buat. Ni ilmu ni yang saya pakai semalam, yang mana saya tak pernah cerita ke orang. Hari ni saya cerita bila rahsia-rahsia ilmu ni supaya orang dapat belajar dan dapat bantu masyarakat. Kalau dan dapat bantu adik-beradik atas diri kita sendiri. Saya cuma baca Ayatul Kursi. Tapi macam semalam, sebab tu jangan gelabah. Baca Ayatul Kursi dengan satu nafas. Kemudian baca satu nafas ya. Baca pelan-pelan, jangan gelabah-gelabah ya. Baca pelan-pelan, jangan gelabah-gelabah. Benda dah jadi dah. Benda dah jadi, tak perlu kita nak gelabah-gelabah dah. Kita relax, kita tenang. Baca, lepas tu dengan satu nafas jangan keluar. Lepas tu kumpulkan. Lepas kita baca tu, ayat terakhir dah habis semua siap. Kita tutup mulut. Kita kumpulkan udara angin kita tu di dalam mulut. Sepenuh-penuhnya. Kemudian tiup kuat-kuat macam tu. Di dalam lubang hidung dia ni. Ayatul Kursi tadi tu kita tiup supaya masuk di dalam lubang hidung ni. Lepas tu tak payah baca dah. Tiup berapa kali pun tiup. Sebab yang pertama kali kita dah baca dah. Yang kali kedua, ketiga tak perlu baca. Kita tiup supaya angin tu masuk di dalam lubang hidung. Buatlah ni. Saya cabang siapa yang histeria, buatlah ni. Mai cerita kat saya dalam tengah live. Jadi tak jadi. Mai. Kalau ada siapa histeria, mana perawat tengah buat histeria, tolong buat petua yang saya ajak ni. Dan masuk dalam saya, kata jadi ke tak jadi, boleh cerita dalam ni. Tak muntah, mangsa tak muntah. Tuan-tuan, saya tiup lebih kurang dalam 5 kali. Saya tiup di lubang hidung ni. Tak tiup ke mulut, saya tiup di lubang hidung ni. Lepas tu, pakcik, tolong saya pakcik. Baru dia bunyi suara, pakcik, tolong saya pakcik. Jangan tiup, kita tiup ke mulut kita ni, tiup dalam lubang hidung, jangan tiup ke mulut. Tiup kat lubang hidung mangsa tadi pesakit tu. Kuat-kuat. Buat tuan-tuan, ni ilmu tuan-tuan. Hebatnya Ayatul Kursi tu tuan-tuan. Kita tiup yang pertama, kemudian yang kedua tak payah baca dah. Kita tiup saja di lubang hidung dia ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya buat semalam tuan-tuan. 5 kali saya tiup dan sedap pakcik. Pakcik tolong saya pakcik. Pakcik tolong saya pakcik. Hidung perempuan tu jangan lubang hidung saya. Nak tiup ke mana? Saya tiup lubang hidung dia lah.